Senang lah. Saya lama senang tu buka. Buka sendiri. Apa tu? Boleh tak? Boleh. Tapi dia dah buka dah tadi. Dok depa dua ni sini. Apa tu boleh ya? Berarti mana boleh buka lah. Gampang nak beli, buat beli-beli jenis ni. Okey, hari ni nak review. Sikit berkenaan dengan apa? Senang lah. Saya lama senang tu buka. Buka sendiri. Apa tu? Boleh tak? Boleh. Tapi dia dah buka dah tadi. Depa dua ni sini. Apa tu boleh ya? Berarti mana boleh buka lah. Gampang nak beli, buat beli-beli jenis ni. Okey, hari ni nak review. Sikit berkenaan dengan apa? Nak review sikit berkenaan jenama Tenzo. Okey. Dia punya impact cordless 1000. Yang ni memang boleh buka apa benda yang ketat semua boleh. Tadi kita tunjuk dah video untuk apa ni? Boring yang tak pernah buka kereta lama. Tapi kita try buka tayar dia. Boleh tadi. Screw dah sekali je. Tapi yang kena ejah luar ambil 3 dengan 4. 3 atau 4 untuk yang ketat dia kat sini tekan ni mut batu tu. Okey. Yang brand ni pun boleh pakai juga. Dam gerak 500 tak kalau 800 500 kot. Ini pun boleh juga pakai. Tapi nak elok untuk semua ni Tenzo. Dia ambil Tenzo, brand Tenzo ni bagus. Tidak abang beli yang nama ni susah sikit nak buka dia punya benda-benda ketat kan. Memang agak lebih 100 lebih memang murah, tapi masalah nak buka tu tak boleh. Dia tak kuat. Kalau biasa-biasa boleh ya. Kalau suruh kereta ni apa semua macam ni memang susah. Hampa kena cari yang betul-betul jenama. Yang ni tak ada sponsor pun, tapi kita bagi tahu. Baik. Kalau jenis ni kena pakai gun pun tak boleh buka. Dua ingat yang simpan lah tu. 1000 yang ni Tenzo.